Hai, bersama lagi dengan saya Denisha dalam segmen yang ketiga. Jadi sebelum kita sambung, anda semua jangan ke mana-mana tau, sebab sebentar lagi kita akan kupas topik-topik yang menarik tentang tema karya tokoh Raja Ali Haji. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan tetamu jemputan kita pada segmen yang ketiga. Okey, baiklah. Saya tak nak buang masa, jadi marilah kita kenal panel-panel kita pada hari ini. Jadi boleh perkenalkan diri awak yang pertama? Salam sejahtera kepada hos dan para pendengar. Nama saya Anis. Nama saya Audrey. Dan nama saya Ifah. Okey, baiklah. Jadi dah kenalkan panel kita pada hari ini. Jadi, seperti mana yang para penonton dengar pada segmen-segmen yang lepas, kita ada kupas topik tentang latar belakang tokoh, latar belakang keluarga, dan sekarang ni kita nak beralih pula kepada tema-tema karya beliau. Dan boleh tak kita nak tahu tentang serba sedikit lah apa sebenarnya tema-tema yang disumbangkan oleh Raja Ali Haji ni. Jadi, yang pertama, boleh silakan. Baiklah, seperti mana yang kita tahu bahawa Raja Ali Haji ni merupakan sastrawan negara, dan sudah pastilah beliau ni memiliki banyak karya yang telah dihasilkan oleh beliau sendiri. Jadi antara karya yang paling popular yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Kitab Pengetahuan Bahasa dan Gurindam 12. Okey, betul tu. Jadi sampai sekarang lah orang kata Kitab Pengetahuan Bahasa, karya Salah Silah Melayu dan Bugis serta Gurindam 12 lagi orang kata menjadi bualan utama masyarakat lah, tidak kira dari dulu sehingga kekini. Boleh tak Audrey cuba jelaskan lebih lanjut lagi tentang tema dan karya Kitab Pengetahuan Bahasa? Baiklah, jadi Kitab Pengetahuan Bahasa ini dia merupakan karya yang penting bagi tokoh bahasa Melayu pada abad ke-19. Karya ini merupakan kamus bahasa Melayu pertama yang disusun secara teratur dan ilmiah. Karya ini juga dia bertemakan tentang kepentingan ilmu, bahasa sebagai peradaban dan budi pekerti manusia. Budi bahasa yang baik dia melambangkan hati budi yang tinggi lah, macam pemikiran yang tinggi, akhlak yang tinggi, macam tu. Okey, baiklah. Memang menarik lah orang kata karya ni. Tapi di samping karya ni, orang kata mestilah kena ada tema sampingan. Betul tak? Jadi yang seterusnya cuba kupaskan tentang tema sampingan. Saya serahkan kepada panel kita, Saudari Ifah. Mestilah boleh. Untuk pengetahuan kamu, karya seterusnya adalah Salah Silah Melayu dan Bugis. Karya Salah Silah Melayu dan Bugis ni, dia menceritakan tentang hal-hal berkaitan Raja-Raja Bugis, asal-usul dan pergolakan politik. Tujuan utama karya ni adalah untuk menjelaskan keturunan di Raja Bugis dan peranan mereka dalam Kesultanan Johor Riau. Okey, baiklah. Jadi saya nak tahu juga bagaimana pula dengan pemeliharaan dan kemurniaan bahasa Melayu. Mungkin Saudari Audrey boleh jelaskan? Okey, untuk tema pemeliharaan dan kemurniaan bahasa Melayu, jadi karya ini dia memperlihatkan bagaimana Raja Ali Haji ni memelihara kemurniaan bahasa Melayu supaya masyarakat Melayu tidak terlalu terpengaruh dengan bahasa asing yang berlebihan. Beliau berusaha menstandardkan ejaan, makna dan penggunaan perkataan agar bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan juga boleh kita dikatakan untuk menjadikan pentadbiran yang unggul. Itu saja. Okey, baiklah. Jadi memang menarik dan sangat hebat lah orang kata tokoh Raja Ali Haji ni. Mungkin Audrey ada nak tambah ke sikit lagi tentang tema beliau? Okey, saya ingin tambah untuk tema identiti dan bangsa dan maruah bangsa. Jadi bahasa ni dia
bahasa ni kita boleh jadi lambang jati diri masyarakat Melayu lah. Jadi masyarakat Melayu boleh menegakkan maruah mereka dan mengekalkan identiti budaya mereka dengan menggunakan bahasa Melayu ni. Itu saja. Okey, baiklah, kita dah dengar dah apa yang saudari Anis cakap, saudari Ifa dan juga Audrey. Jadi boleh tak orang kata apa, cuba Audrey rumuskan lah orang kata tentang yang kita bincangkan sebentar tadi, mungkin boleh? Baiklah, secara keseluruhannya karya ini iaitu Kitab Pengetahuan Bahasa berkisahkan ataupun bertemakan tentang bahasa sebagai ilmu, adab dan juga maruah bangsa. Jadi Raja Ali Haji ni bukan sahaja menulis bahasa sebagai alat komunikasi tapi juga sebagai warisan rohani untuk warisan rohani supaya masyarakat Melayu dapat mengekalkan bahasa Melayu itulah. Jadi mungkin jadi karya beliau ini menjadi karya utama dalam perkembangan linguistik pada zaman kini. Okey, baik. Jadi kita dah dengar tentang orang kata kitab pengetahuan dan bahasa. Jadi baiklah saudari Nur Rifa, adakah ketika itu orang yang berketurunan Bugis menerima karya ini? Yes, mestinya. Kerana karya ini adalah rekod sejarah dari sudut pandangan Bugis yang mana ia menceritakan tentang kehebatan, kepahlawanan dan juga kesetiaan orang-orang Bugis terhadap Kesultanan Melayu. Okey, jadi apakah fokus utama yang boleh kita highlightkan lah kepada pendengar untuk mereka tahu lebih? Untuk karya ni dia ada dua fokus, yang mana yang utama ialah perjalanan Bugis ke Nusantara dan kedua ialah pertalian Ikatan Darah. Okey, untuk perjalanan Bugis ke Nusantara, dia menceritakan tentang pengembaraan Bugis ke Semenanjung Melayu. Bagi pertalian Ikatan Darah pula, perkara ini wujud disebabkan oleh perkahwinan strategik di antara Bugis dan Melayu, iaitu putera-putera Bugis dengan kerabat diraja Melayu. Sebagai contoh, Opu Dain Chelak dari Bugis mengawini Tengku Mandak dari Johor, dan hasil daripada perkahwinan ini telah menjalinkan hubungan erat dan pertalian Ikatan Darah lah antara Melayu dan juga Bugis. Okey, jadi Ifa, adakah salah silah Melayu Bugis ni penting? Of course penting, sebab salah silah karya Melayu dan Bugis ni merupakan sumber penting bagi memahami politik dan budaya Melayu Bugis di Nusantara. Okey, terima kasih kepada saudari Ifa. Jadi sebelum kita tamatkan perkongsian kita tentang tema karya Ali Haji, boleh tak saya minta saudari Anis untuk jelaskan kepada para pendengar tentang tema Gurindam 12? Boleh, baiklah. Gurindam 12 ni ditulis oleh Raja Ali Haji berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh beliau sendiri. Kumpulan Gurindam 12 ni terdiri daripada 12 fasa yang berkaitan tentang ibadah, kewajipan anak, kewajipan raja, kewajipan orang tua, budi pekerti dan hidup bermasyarakat. Gurindam 12 ni dikatakan berisi nasihat daripada Raja Ali Haji untuk rakyatnya umumnya, khususnya dan pembacalah umumnya. Tema utama Gurindam 12 ni ialah pembentukan akhlak manusia berdasarkan ajaran Islam. Raja Ali Haji ni dia menekankan bahawa iman, adab dan akhlak ni merupakan asas kepada kehidupan yang sejahtera. Karya ini dia mengajar manusia untuk menjaga lidah, menjaga hati, perbuatan, tanggungjawab dan juga kepimpinan dan hubungan sosial berdasarkan ajaran agama Islam. Okey, baiklah. Jadi boleh tak saya nak saudara Anis cuba jelaskan mengikut subtema lah supaya para pendengar ni mudah nak faham. Subtema 1 tentang ketaatan kepada Allah dan tanggungjawab rohani. Raja Ali Haji ni dia menegaskan bahawa hubungan manusia dengan Allah ni
menentukan baik buruknya akhlak seseorang. Ketaatan iman dan takwa menjadi asas kepada seluruh perbuatan. Subtema 2 pula menjaga lidah, mata dan hati. Gurindam 12 ni dia menekankan bahawa lidah yang tak dijaga ni boleh mendatangkan kepada fitnah, hati yang kotor boleh mendatangkan sikap buruk manusia itu sendiri, dan juga mata yang liar ni boleh mendatangkan dosa. Subtema 3, adat dan budi pekerti. Karya ni dia menekankan kepentingan adab seperti menghormati ibu bapa, sopan santun, menjauhi sifat sombong dan tak menyakiti sesiapa. Keindahan peribadi ni dia terletak kepada budi bahasa dan bukan pada rupa dan kedudukan seseorang itu sendiri. Raja Ali Haji ni dia menganggap bahawa adab ni merupakan asas kepada peradaban. Tanpa adab, ilmu ni dan kedudukan ni tak ada erti apa-apa pun pada kita. Okay. Kita pergi kepada subtema 4, kepimpinan beramanah. Raja Ali Haji ni dia mengingatkan kepada pemimpin supaya pemimpin ni diwajib berlaku adil dan tidak zalim dan memegang amanah dengan penuh tanggungjawab. Raja Ali Haji ni dia berpandangan bahawa keadilan ni ialah asas kepada kemakmuran negara kita. Jadi pemerintah ni dia mestilah memimpin dengan adil, hikmah dan takut kepada Allah. Okay, kita pergi kepada subtema 5 pula, iaitu kepentingan ilmu dan hikmah. Ilmu ni digambarkan sebagai cahaya kehidupan kita lah kan. Manusia ni dia perlu belajar, berfikir dan mengamalkan ilmu untuk menjadi insan yang berguna. Ilmu dan amal ni dia saling melengkapi. Ilmu tanpa amal tak memberi apa-apa manfaat pula kepada kita. Jadi Raja Ali Haji ni dipercaya bahawa kemajuan bangsa ni dia bergantung kepada penguasaan ilmu dan kebijaksanaan, bukan semata-mata dengan keturunan. Subtema 6 pula, akhir sekali. Jadi hubungan sesama manusia. Raja Ali Haji ni dia mengajar manusia untuk menjaga hubungan sosial melalui tutur kata kita yang baik dan tak mengumpat, tak menipu dan saling menghormati. Masyarakat ni yang harmoni terbentuk melalui adat sesama manusia. Raja Ali Haji dipercaya bahawa perpecahan dan pergaduhan ni bermula daripada sikap manusia yang buruk dan seperti iri hati, dengki dan mengumpat yang boleh menyebabkan manusia ni pecah belah lah. Jadi, boleh tak Ani simpulkan apa tema karya Ali Haji tentang Gurindam 12 ni? Kesimpulan daripada Gurindam 12 ni ialah Gurindam 12 ni merupakan karya didaktik yang menekankan pembentukan akhlak dan kepribadian manusia berlandaskan ajaran agama Islam. Melalui setiap fasa ni, Raja Ali Haji dia menanamkan nilai takwa, pengawalan diri, adat kepimpinan beramanah, kecintaan kepada ilmu serta hubungan sosial yang harmoni. Karya ni dia bukan sahaja untuk mendidik individu tu agar memperbaiki diri, tetapi untuk menyebarkan panduan moral kepada seluruh masyarakat. Pengajaran yang dibawa ni menunjukkan pemikiran pengarang bahawa kesejahteraan sebuah bangsa tu bermula daripada akhlak individu. Manakala masyarakat yang berpegang pada nilai agama dan budi pekerti ni akan menjadi masyarakat yang beradab, aman dan sejahtera. Oleh sebab itulah Gurindam 12 ni kekal relevan hingga kini sebagai pedoman moral yang membimbing pembentukan insan yang seimbang dari segi rohani, akhlak dan juga sosial. Jadi adakah itu sahaja perkongsian Anis pada hari ini? Jadi itu sahaja perkongsian saya pada episod kali ini berkenaan tema karya Raja Ali Haji. Harapnya semua pendengar dapat mengambil iktibar dan juga mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh kami sebentar tadi. Ya, tepat sekali. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada saudari Anis, saudari Adri dan saudari Ifa di atas perkongsian yang sangat menarik pada segmen ini. Dan anda jangan ke mana-mana, terus bersama dengan saya kerana kita akan kupaskan topik yang menarik dalam segmen yang seterusnya. Sekian.